Okey, jom kita bincang pasal satu benda yang makin hari makin ketara dalam dunia pekerjaan. Model kerja tradisional 9 pagi sampai 5 petang tu rasanya dah tak berapa relevan lagi kan? Jadi, jom kita bedah siasat kenapa benda ni jadi dan apa sebenarnya yang bakal menggantikan cara kerja lama ni. Kita mulakan dengan soalan paling asas. Dalam dunia sekarang ni, di mana kerja boleh dibuat dari mana-mana je, kenapa kita masih terikat dengan jadual yang dicipta untuk zaman kilang dulu-dulu? Inilah persoalan besar yang sedang mengubah lanskap kerjaya kita semua. Dan ini bukan semang-semang kosong tau. Datanya memang jelas. Cuba tengok ni. Dekat Singapura, jumlah pekerja Gen Z yang tukar kerja tahun lepas meningkat 3 kali ganda berbanding tahun 2021. 3 kali ganda. Ini bukan perubahan sikit-sikit. Ini satu gelombang besar yang menunjukkan generasi muda tak teragak-agak untuk cari peluang yang lebih baik. Okey, jadi apa punca semua ni? Kenapa tiba-tiba model kerja yang dah berpuluh tahun kita ikut ni macam dah tak laku? Jom kita gali lebih dalam. Menurut satu survey, ini dia 3 sebab utama kenapa orang, terutamanya Gen Z, angkat kaki. Isu dia bukan lagi pasal gaji semata-mata tau. Tekanan mental, peluang nak naik pangkat dan suasana tempat kerja yang tak toksik. Benda-benda ni yang jadi penentu sekarang. Dan data tadi tu disokong pula dengan pengalaman pahit macam ni. Petikan dari seorang pengguna Reddit ni tunjukkan macam mana pandangan generasi baru pasal kesetiaan pada syarikat terbentuk. Diorang nampak pengorbanan mak ayah diorang tak dihargai pun. Jadi persoalannya, buat apa nak ulang benda yang sama kan? Dan penting untuk kita faham betul-betul. Ini bukan pasal generasi muda ni malas atau tak nak kerja kuat. Langsung bukan. Sebaliknya, ini adalah satu penolakan terhadap sistem yang kaku yang dah tak sesuai dengan cara kita hidup dalam dunia moden yang serba fleksibel ni. Alright, kalau modal lama tu dah out, apa gantinya? Sekarang, jom kita tengok pula cara kerja yang baharu. Satu anjakan besar daripada mengira jam di ofis kepada mengukur hasil kerja yang sebenar. Inilah konsep utamanya. Kerja berasaskan hasil. Senang cerita, yang penting bukan berapa lama kau duduk depan laptop, tapi apa yang kau siapkan. Prestasi diukur ikut hasil kerja, bukan ikut punch card. Selagi kerja siap dengan cemerlang, kau bebas nak atur masa kau. Nampak tak beza dia? Memang ketara. Dulu, yang diukur adalah masa. Berapa jam kau kerja, kau ada kat ofis ke tak? Sekarang, kita beralih kepada mengukur impak. Apa hasil yang kau bagi, kualiti kerja kau macam mana dan sumbangan sebenar kau pada syarikat. Tapi, macam biasalah, setiap kali ada perubahan besar, mesti ada cabaran dia. Peralihan ni mewujudkan satu pertembungan antara apa yang pekerja nak dengan apa yang setengah bos masih harapkan. Dengar je dua-dua belah pihak dicakap. Di satu sisi, pekerja anggap tukar kerja untuk gaji lebih tinggi tu perkara biasa, kapitalisme kan? Tapi di sisi lain, ada majikan yang ragu-ragu, risau pasal kepercayaan dan tanggungjawab. Jurang pemahaman ni lah yang selalunya jadi punca konflik. Okey, semua cakap pasal flexibility, pasal kebebasan memang best. Tapi ada tak harga yang perlu dibayar untuk semua ni? Ada tak kos tersembunyi yang kita tak nampak? Bagi orang yang baru masuk kerja, terutamanya graduan baru, cabarannya memang nyata. Kalau tak ada interaksi harian kat pejabat, macam mana nak belajar daripada senior? Macam mana nak bina networking? Benda-benda macam baca orang atau faham politik pejabat, semua tu dipelajari melalui perbualan santai dan pemerhatian kan? Ini membawa kita ke bahagian terakhir yang saya rasa paling penting. Bila AI dan teknologi dah mula ambil alih banyak tugas-tugas kita, apa lagi nilai yang ada pada kita sebagai seorang pekerja? Mungkin jawapannya ada pada sesuatu yang robot tak boleh tiru, kemanusiaan kita. Ayat ni memang menusuk kalbu kan? Ia menedahkan satu risiko besar kalau kita terlalu taksub dengan hasil segera. Kalau majikan cuma nak pekerja yang dah sedia hebat, kat mana ruang untuk mentor, untuk bimbingan, untuk bantu orang jadi lebih baik? Proses memupuk bakat tu boleh hilang macam tu je. Jadi, kemahiran apa yang akan jadi paling bernilai pada masa depan? Sumber kami cadangkan 4 kualiti ni. Bukan kemahiran teknikal, tapi sifat-sifat manusia yang asli. Integriti, pemikiran kritis, rasa ingin tahu yang tak pernah padam dan kebaikan hati. Benda yang AI tak boleh nak tiru. Yelah, dalam dunia kerja yang makin hari makin dipacu oleh data dan metrik, hubungan sesama manusia yang ikhlas tu akan jadi macam emas. Kehangatan interaksi peribadi tu akan jadi satu kelebihan yang tak boleh dibeli atau diprogramkan.
Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Apabila mesin dah boleh buat macam-macam kerja, mungkinkah aset kita yang paling berharga bukanlah apa yang kita tahu atau apa yang kita boleh buat, tapi siapa diri kita sebagai seorang manusia? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya.